Bruno Fernandes dan Mason Mount is back. Assalamualaikum dan selamat datang ke Pala Bola United. So dalam video kali ni kita nak buat preview untuk game EPL yang kita akan main dekat away, iaitu Manchester United akan jumpa pasukan Burnley. So senang cerita, ni adalah first game selepas post Amorim era, lepas pemecatan Amorim dan Darren Fletcher ambil alih pasukan Manchester United. So ni adalah game pertama untuk manager interim kita, iaitu Darren Fletcher. Mungkin mood pasukan dalam keadaan kurang baik selepas kita semua dikejutkan dengan pemecatan Ruben Amorim, tapi itulah, hidup kena diteruskan juga. So ada juga beberapa berita positif yang kemungkinan Bruno Fernandes dan juga Mason Mount akan dapat manage permainan dalam game ni. Cuma Darren Fletcher tak akan mainkan depa full game lah, sebab nak jaga depa daripada kecederaan yang berulang. So kita tengok prestasi semasa kedua-dua pasukan dulu. Manchester United lah ni duduk dekat tempat ke-6 Liga, dan any mistake lepas ni MU akan jatuh, possible jatuh nombor 10 tau. Sebab lah ni kalau hang tengok tempat ke-4 sampai tempat ke-10 just beza 6 mata saja tau. Kalau kita lebih spesifik untuk position Manchester United yang lah ni dah kumpul 31 mata dalam Liga, kita punya beza point dengan pasukan tempat ke-10 iaitu pasukan Brighton just 3 mata sahaja. So another lose, kita akan jatuh. Dan pasukan Burnley pula, mereka duduk dekat tempat ke-19 Liga. Pasukan yang lagi barai daripada mereka musim ni just pasukan Wolves sahaja. So kita tengok in detail sikit prestasi semasa dalam 5 perlawanan terakhir. Untuk pasukan Manchester United, kita just manage menang sekali sahaja. Tu pun kita menang tipis 1-0 dengan pasukan Newcastle United. Lepas tu kita seri dalam 3 game. Game terbaru kita seri dengan pasukan Leeds United 1-1. Lepas tu kita seri lagi dengan pasukan Wolverhampton 1-1. Sebelum tu kita berjaya menang dengan Newcastle 1-0, dan kita kalah dengan pasukan Aston Villa 2-1, dan kita seri 4-4 dengan pasukan Aston Villa. So 3 seri, 1 menang 1 kalah. Untuk pasukan Burnley pula, dalam last 5 game depa tak menang langsung. Depa kalah 3 kali dan depa seri 2 kali. Kali terakhir Burnley menang adalah pada Oktober 2025, dan kali terakhir depa menang dekat home depa sendiri adalah pada Oktober 2025 juga. Masa tu depa menang dengan pasukan Leeds United. Sejak tu depa kalah 9 kali dan seri 2 kali dalam 11 perlawanan seterusnya. So dalam last 5 game untuk pasukan Manchester United dan juga pasukan Burnley, dalam last 5 game kita jumpa dengan pasukan Burnley, result boleh kata agak meyakinkan juga, sebab kita berjaya menang 3 kali dan seri 2 kali. Tapi kita tengok in detail sikit, last 5 game kita dekat tempat depa, iaitu kat away. Last 5 game dekat Turf Moor ataupun tempat pasukan Burnley, September 2023, masa ni kita menang 1-0. Kalau hampa ingat, gol volley Bruno Fernandes, gol tu memang cantik. Lepas tu Februari 2022, masa ni kita seri 1-1, gol daripada Paul Pogba. Januari 2021, masa ni kita menang 1-0, gol daripada Paul Pogba juga. Disember 2019, masa ni kita menang 2-0, gol daripada Anthony Martial dan juga Marcus Rashford. Dan pertemuan kelima September 2018, masa ni kita menang 2-0, gol daripada Romelu Lukaku. So dalam last 5 game kita dekat Turf Moor, kita berjaya menang 4 kali dan kita seri sekali. Sebenarnya kalau hampa nak tahu, last kita kalah away lawan dengan pasukan Burnley adalah pada Ogos 2009 tau. Masa tu kita kalah 1-0. Sejak tu kalau kita lawan dengan pasukan Burnley dekat away, kita selalu menang ataupun paling kurang seri. Dekat Old Trafford ada juga kita kalah, tapi dekat away last kita kalah dengan mereka pada tahun 2009. So kita tengok availability lah. Kita ada berita positif sikit yang mana aku cakap awal-awal video tadi. Bruno Fernandes dan juga Mason Mount dijangka akan kembali dalam game ni. Sebenarnya mereka possible boleh main dah lawan dengan Leeds hari tu, tapi masa tu management dan juga Ruben Amorim tak berani risikokan. Sebab kalau bagi main juga, risiko untuk mereka tu injured cukup besar, sebab mereka ni baru balik je daripada injured. So game ni Darren Fletcher bagi update yang mereka ni possible boleh main, tapi dia juga akan kawal manage permainan mereka. Maksudnya senang cerita, mereka tak akan main full time lah kalau mereka main pun. Macam mana pun kita still ada lagi kekurangan, sebab 3 pemain kita masih lagi main dekat AFCON. Padu pula 3 play kita kat AFCON tu noh. Semua lah ni main kat suku akhir dah. Ahmad Diallo, Bryan Mbeumo dan juga Noussair Mazraoui. Yang paling best nanti kita boleh tengok pertemuan antara Mbeumo dan juga Mazraoui, dan Ivory Coast Ahmad Diallo jumpa Salah dekat Mesir dekat suku akhir. Selain tu kita ada juga 3 pemain yang masih lagi cedera, iaitu Mathis De Ligt, Harry Maguire dan juga Kobbie Mainoo.
Patutnya Maino ni balik awal lagi tau daripada Bruno. Tengok Bruno dia cover awal betul. Robot betul Bruno ni. Untuk pasukan beli pula, depa ada pemain yang tak available sebab AFCON juga, macam Tuan Zebe. Sebab Tuan Zebe ialah dia baru habis main dengan AFCON dengan pasukan Kongo. Dan depa juga ada pemain yang cedera teruk, macam Josh Cullen dan juga Amdoni. Dodo ni kena ACL. Lepas tu best play depa setakat musim ni Zian Fleming, kemungkinan tak boleh main, tapi tu just possible sahaja. 3 pemain tumpuan untuk pasukan beli, aku letak yang pertama adalah Armando Broja. Walaupun dia baru skor 1 gol, tapi 1 gol tu dia baru skor hari tu lawan dengan pasukan Bournemouth. So aku expect mungkin dia nak prove something dalam game ni, sebab ni adalah big stage. Yalah bila lawan dengan MU, kalau hang skor dalam game ni hang akan dapat highlight. So aku expect mesti dia nak perform dalam game ni. Yang kedua adalah Jadon Anthony. Kalau kita ingat balik, Jadon Anthony ni masa lawan dengan MU hari tu dekat Old Trafford, dia antara pemain yang paling menyelah dalam game tu. Siap skor lagi. So aku rasa Jadon Anthony ni antara pemain yang kita perlu perhatikan. Yang ketiga adalah Kyle Walker. Walaupun orang kata Walker ni dah habis dah dekat pasukan beli, dia tinggalkan pasukan City apa semua, tapi Kyle Walker still Kyle Walker. Dia still ada something yang dia boleh offer untuk pasukan beli. So kita kena hati-hati. So inilah aku rasa 3 pemain yang mungkin kita kena perhatikan. Ada lagi sebenarnya ramai pemain yang kita patut perhatikan, tapi aku rasa untuk squad Scott Parker ni, aku rasa 3 pemain ni antara pemain yang paling betul-betul MU kena aim. So line up prediction, kita kemungkinan besar takkan pakai dah formation 3 pertahanan kat belakang. Sebab kalau kita tengok Darren Fletcher dekat squad bawah 18 pun, dia tak pakai pun formation 3 pertahanan kat belakang. Dia pakai formation 4 pertahanan, iaitu formation traditional Manchester United. Cuma formation dekat depan tu je berubah-ubah. Kadang-kadang 4-3-3, kadang-kadang 4-4-2, kadang-kadang 4-2-3-1. So aku expect dalam game ni mungkin Fletcher akan gunakan formation 4-2-3-1. So daripada goalkeeper, tak kira lah formation apa kita gunakan, mestilah Son Lemon akan start dalam game ni. Untuk duo centre back, mungkin Fletcher akan mainkan Eden Heaven dan juga Lisandro Martinez. Right back tak ada orang lain dah, mesti Dalot akan main dalam game ni. Left back aku expect Shaw akan main. Double pivot dekat tengah, aku expect Fletcher akan gunakan Mane Ugarte dan juga Casemiro. Dan attacking midfield, aku expect Fletcher akan startkan Bruno Fernandes dalam game ni. Dan right wing, lepas kita tengok performance hebat Patrick Dorgu dekat position right wing masa Amorim meletakkan dia lawan Newcastle hari tu, so aku expect mungkin Fletcher akan letakkan Dorgu dekat wing kanan. Dan dekat left wing aku letak Matheus Cunha. Dan striker semestinya lah Benjamin Sesko. So tu line up prediction daripada aku. Aku tak mau tengok tau hang letak anak hang Fletcher kat starting 11. Masuk sak boleh lah minit 80. Hang letak kat starting 11 siap hang Fletcher. Hari betul. Aku risau dah ni kan, takut guna kuasa kabel je. So Bruno aku jangka lah dia start, tapi tak tahu lah kan kod Fletcher tak startkan dia. Aku rasa kalau contoh aku jadi coach, plan aku akan mainkan Bruno dulu. Lepas tu second half rehatkan Bruno, masukkan Mason Mount pula. So apa pendapat hampa untuk game ni? Prediction aku untuk game ni adalah kita menang tipis 1-0 saja. Kau hampa rasa MU menang besar? MU ni bukan boleh setiap kali manager baru keluar mesti dia perform gila. Tapi tu depa happy kan? Ni Amorim depa happy kan depa sedih? Hampa cuba komen. Tapi aku rasa kita menang tipis 1-0. So itulah match preview aku untuk game ni, Manchester United lawan dengan pasukan Burnley. Hampa boleh drop prediction hampa dekat komen. Berapa hampa rasa result dalam game ni? So itulah video kali ni dan terima kasih sebab tengok sampai habis. Jangan lupa like, jangan lupa share, jangan lupa subscribe. Aku Solehan, Assalamualaikum.